Pada 7 Januari 2025 yang lalu, Malaysia Gold Association MGA telah mengeluarkan kenyataan media tentang pemberhentian untuk mengimport perak yang bersalut emas. Kenyataan media itu telah dikeluarkan susulan daripada penjualan perak bersalut emas yang semakin berleluasa di platform online dan media sosial. Taktik penjualan ini tuan-puan mengelirukan pembeli yang kurang berpengalaman, terutamanya bagi mereka yang tidak melakukan pemeriksaan yang teliti sebelum membeli. Ramai tuan-puan yang sudah terpedaya terutamanya membeli emas secara online di mana harganya terlalu murah dan tak masuk akal dan penjual mengatakan ia adalah emas lelong dari Ar-Rahnu. Produk-produk ini tuan-puan menyamai barangan kemas emas tulen kerana ketebalan lapisan saduran emas menyukarkan pengguna untuk membezakan daripada emas asli tanpa penilaian profesional. Ini menyebabkan risiko kerugian apabila pengguna tidak menyedari bahawa mereka telah membeli emas palsu dan menganggap telah membeli emas asli. Hanya kerana tuan-puan ingin berjimat berapa ringgit, sebenarnya tuan-puan telah rugi lebih banyak. Jadi, untuk mengelakkan kejadian seperti ini, tuan-puan, pastikan tuan-puan beli dengan syarikat emas yang dipercayai dan berreputasi tinggi seperti emas keluaran Public Gold yang telah disahkan tulen oleh Assessor Bertauliah iaitu Tuan Abdul Syukur Anwar. Semoga dengan perkongsian ini tuan-puan dapat mengelakkan diri tuan-puan daripada menjadi mangsa penipuan perak di salut emas. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran murah dan sentiasa lakukan pemeriksaan sebelum membeli emas. Nak mula menabung emas dengan Public Gold, tuan-puan, jom saya bimbing tuan-puan. Adalah dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian Tim G100 di bawah pimpinan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Bimbingan saya adalah percuma sahaja. Emas, pasport kekayaan kita semua.